Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu cerita. Memang cerita pengalaman yang menarik dan ada kaitan dekat dengan kita lah ceritanya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang berlaku di Morib tahun 2024. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini disampaikan oleh Surya, berlaku pada tahun 2024 dekat Morib. Dia sebenarnya berasal daripada utara dan bekerja dekat satu syarikat. Dan pada hari itu, satu hari dia beritahu syarikat nak buat family day. Team building. Team building yang menggabungkan semua ahli-ahli syarikat dari seluruh pelosok Malaysia yang semenanjung sahaja. Okey. Jadi pada waktu tu diberitahu juga lokasinya dekat Pantai Morib, dekat satu resort. Jadi disebabkan Surya ni dah lama tak me time bersama dengan kawan-kawan, selalunya menguruskan suami dan anak-anak je kan. Okey, inilah zamannya nak me time. Tanya juga dengan supervisor, dekat kawasan situ ada kolam renang, ada. Bagus, dia dah lama tak berenang-renang ke tepian kata. Seronok nak bersama dengan kawan-kawan. Bukanlah melupakan keluarga, tapi me time. Isteri-isteri pun kena ada me time juga kan. Okey. Suami memang banyak me time. Jadi ceritanya pada waktu tu dia kata dia punya team building ni dekat Pantai Morib. Jadi pada hari Jumaat, pada minggu yang nak pergi tu, packing-packing siap-siap. Pagi Jumaat dah bertolak dah. Jauh kan daripada utara. Kalau tak silap Abang, daripada Perak nak menghala ke Pantai Morib agak jauh lah kan. Jadi berjalan dah pagi dah bertolak. Sudahlah pagi pada waktu tu satu van naik ramai, lebih kurang 7 orang lah macam tu. Jadi itu semua daripada kawasan utara yang sama, syarikat kawasan utara yang sama. Okey. Jadi bergeraklah dia orang ni ramai-ramai, naiklah van, nak sampai dekat Morib tu pun berhenti banyak kali. Mak-mak biasalah nak semayang, nak makan, jadi nak membetul-betulkan diri. Jadi sampai dekat Pantai Morib tu lebih kurang petang. Bila sampai dekat resort tu petang, lebih kurang pukul 6 lah, tak adalah petang sangat. Jadi bila sampai tu mereka diberitahu untuk jangan buat dua benda sepanjang berada dekat Pantai Morib ni. Yang pertama, jangan pergi ke kawasan bangunan tinggal yang ada berdekatan dekat situ. Jadi bila dia beritahu, dia kata Surya, bila dia beritahu jangan pergi dekat bangunan tinggal tu, itu jadi satu benda yang macam terus kita nak tahu bangunan mana. So kalau tengok bangunan tu memang tak berapa nak siap dan nampak memang usang. Dan bila kita tengok ke arah bangunan tu macam ada aura-aura yang negatif lah, yang tak sedap. Dan yang kedua jangan dibuat adalah jangan merayau dekat pantai pada waktu petang. Jadi biasalah bila dah ramai-ramai ni pasti akan ada yang melanggar pantang, bukannya untuk melawan ataupun untuk mendapat satu musibah, tapi itulah orang kita kan, lagi dilarang lagi nak dibuat. Macam itulah. Jadi pada waktu tu diorang pun diberitahu untuk tinggal dekat tingkat keempat dalam resort tu. Dia ada banyak tingkat tinggi. Tingkat kedua dengan ketiga dah ada orang lain. Jadi mungkin daripada tim lain ke apalah kan. Tapi ni kumpul satu Malaysia ni, ramailah dia punya orang-orang yang datang untuk team building pada waktu tu. Jadi bila dah bawa naik beg, naik ke tingkat 3 dengan tak ada liftnya, mengekek-ngekek bawa pula beg besar sampai dekat tingkat 3 tu, dah rasa penat. Bila rasa penat, buka pintu sliding door. Dia bukan macam hotel loh, dia macam satu apartment. Jadi bila masuk dalam pintu tu, dalam bilik tu ada 2-3 bilik. Dalam rumah lah sebenarnya. Dia macam rumah, apartment, dan dalam rumah tu ada 3 bilik dan ada satu sliding door besar. Jadi bila buka sliding door tu, nampak pantai
tergeraklah hati nak pergi. Jadi salah seorang daripada mereka yang namanya Kak Ati, dia cakap macam ni, jomlah dek, kita ramai-ramai berjalan dekat pantai. Sempat ditegah oleh Suria. Kak, dia kata, kita dah beritahu Kak jangan buat dua benda, merayau dekat pantai waktu petang dan juga jangan pergi ke kawasan bangunan lama, dia kata. Itu yang pihak pengurusan beritahu. Oh ya tak ya juga, jam pula pada waktu tu dah dekat pukul 7 malam. Jadi terbatallah niat untuk pergi merayau-rayau dekat kawasan tu. Tapi daripada kejauhan, kata Suria, nampak adalah 4-5 orang yang pergi ke pantai. Nampak macam budak-budak muda, dia kata. Diorang ni dah jadi mak-mak, tapi yang pergi ke pantai tu macam anak-anak dara ni. Dalam hati tergerak juga, orang dah beritahu jangan pergi pantai waktu-waktu senja-senja macam ni, nak juga pergi, tergerak juga macam tu. Tapi tergerak tu juga Kak Ati pun beritahu, kau tengok budak-budak tu berani je pergi kat tepi pantai. Orang ni banyak sangat kurapatnya. Tak nak pergi ke pantai. Dia sempat juga yang lain tegah, jangan Kak, orang dah kata jangan. Kak ni. Jadi nampaklah daripada jauh ada 2, 3, 4, 5 orang pergi kat pantai tu. Jadi selepas tu siap-siapkan diri sebab malam tu ada makan malam dan ada sedikit taklimat lah kan. Jadi turunlah makan. Jadi bila turun makan, pihak pengurusan adalah tegur. Dia kata kami diberitahu ada beberapa orang yang pergi ke pantai, diharap perkara ini tidak diulangi lagi kerana pantai ni bukanlah seperti yang kalian semua nampak. Putih bersih dari luar tapi dalamnya ada satu rahsia. Jangan pergi ke situ. Jadi bila dapat teguran daripada pihak pengurusan tu, okeylah, tak ada masalah. Dan budak-budak yang kena tegur tu pun tersenyum-senyum sipu lah kan, dah kena marah. Okey, dah habis-habis makan malam, mereka semua ni dah habis taklimat. Naiklah ke bilik masing-masing. Jadi bila dekat dalam bilik tu, sebelum mereka nak tidur, masuk dalam bilik masing-masing, Kak Ati beritahu macam ni, kalau apa-apa terjadi akak minta maaf tau, dia kata. Jadi mula-mula dia orang macam, kita orang maafkan Kak. Tanpa bertanya kenapa Kak Ati minta maaf. Senyap je dulu, okey. Tapi tergerak juga kata Suria, kenapa orang tua ni tiba-tiba minta maaf ni? Dia nak buat benda-benda yang kurafat ke apa ke, ataupun dia nak tiba-tiba dia nak pengsankan kita semua ke? Tiba-tiba minta maaf kan, tak ada ujung, tak ada pangkal, angin ribut pun tak ada. Okey, tak apalah, tidur malam tu. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengar 2 suara daripada 2 bahagian bangunan yang berbeza. Satu datangnya daripada tingkat 2, satu datangnya daripada tingkat 4, menjerit-jerit, suara budak perempuan. Dalam hati Suria dah tahulah, ini mesti budak-budak ni memang kena rasuk ni, sebab ni tempat yang mereka jarang pergi. Ditambah pula sebelum dia pergi ke sini, Suria pernah tengok dekat TikTok, katanya tempat ni dah terbengkalai sewaktu PKP dan baru dibuka semula pada tahun 2024 untuk dijalankan operasi sebagai tempat resort pelancongan. Itu pasal lah pihak pengurusan tak kasih pergi mendekati kawasan bangunan kosong dan juga pantai, sebab tempat ni dah terbengkalai 3-4 tahun waktu COVID. Ni baru dibuka semula. Waktu tu Suria tengah tidur, dalam bilik dia ada 2 orang, ada seorang lagi kawan dia, dua-dua dengar ada orang menjerit daripada 2 bahagian bangunan berbeza. Okeylah, lantaklah nak jerit-jerit lah, kita orang nak tidur, dan biarlah kan. Jadi habis diorang pun menjerit tu tak berhenti, tapi Kak Suria dengan yang lain-lain tu semua tidur macam biasa lah. Esok paginya turunlah pergi makan, pukul hari Sabtu waktu tu, turun pergi makan ramai-ramai. Bila dah ramai-ramai, terbongkarlah cerita 2 orang budak kena kerasukan, satu India, satu Melayu. Dua-duanya yang pergi ke pantai pada waktu tu yang melawan cakap orang tu. Katanya dia dirasuk dengan sesuatu yang dah lama dekat sini. Terpaksa panggil ustaz. Ustaz dipanggil untuk mententeramkan dua-duanya, yang mana dua-duanya dimasuki oleh makhluk yang berbeza. Okey. Jadi dia orang kata selesai habis rukiah-rukiah 2 orang tu, nak dekat ke subuh jugalah. Kata Suria dia pun tak perasan, dia dengar benda tu menjerit, orang menjerit, tapi dah tahulah, dah boleh agak lah ni semua sebab pergi pantai. Dah kata jangan pergi pantai, nak juga pergi pantai kan, dah kena. Jadi hari Sabtu tu berjalanlah macam biasa. Tapi Kak Ati yang satu rumah dengan Suria bertanya dengan budak rumah yang lain, malam tadi tidur macam mana? Dia kata, malam tadi tidur macam mana? Sebenarnya sesuatu terjadi pada Suria pada malam yang pertama, tapi dia tak nak cerita sebab dia yakin benda ni ada kaitan dengan permintaan maaf dari Kak Ati. Dia diam dulu, dia kata relax, tak ada apa-apa, tunggu dia nak bongkar cerita bila dia balik nanti. Tapi kekuatan apa yang dia rasa, firasat tu hampir betul, sebab pagi Sabtunya
Kak Ati tanya, malam tadi tidur okey ke tidak? Ada yang tak kena ni, dia kata. Okey. Jadi dia pun simpan, dia dengan budak bilik dia lah. Walaupun mereka ni dari satu negeri yang sama, tapi tak adalah nak duduk bercerita-bercerita. Jadi hari Sabtu tu berjalanlah aktiviti macam biasa. Sampai ke petang, malam tu ada aktiviti bakar-bakar dengan ada majlis-majlis segala macamnya. Dan penutup majlis juga. Ini malam kedua dia orang tidur dekat situ. Jadi malam kedua, waktu dia tidur juga terkena sesuatu yang macam malam sebelumnya. Yang kena siapa? Suria dan juga kawan sebiliknya. Tapi Suria dan kawan sebilik ni dah berjanji. Dia orang tak nak ceritakan kat siapa-siapa. Sehinggalah ada yang buka mulut. Siapa? Kak Ati. Sebab dia orang yakin benda ni ada kaitan dengan makhluk yang tinggal dekat sini dan juga Kak Ati. Okay, diam je lah. Jadi malam tu sebenarnya, malam pertama dengan malam kedua memang mereka diganggu dengan sangat teruk. Menyebabkan mereka rasa rimas dan berdoa pada Allah Ta'ala. Siap sujud lagi. Mohon Allah bagi ketenteraman. Mujurlah malam kedua dia punya gangguan agak kurang sikit daripada malam yang pertama. Tapi dia simpan cerita tu, dia tak nak cerita. Nanti abang ceritakan. Jadi dah habis-habis tu, dah siap packing-packing. Esok paginya, hari pagi Ahad, bangun dah siap packing. Dia orang semua balik lah kan. Dalam van, bawa benda balik. Lepas tu, dalam van Kak Ati cakap, tanya macam ni. Malam tadi korang tidur okey ke tidak? Dia orang semua kata, okey Kak, okey, tak ada masalah. Dia tak nak bocor rahsia ni. Ni senyap ni, tak nak bocor rahsia. Okey Kak, tak ada masalah. Lepas tu Kak Ati macam muka pelik. Dia macam, ya, ke korang tidur okey? Dia kata, okey Kak, tak ada masalah. Dia kata, semuanya aman-aman saja. Kami orang beriman Kak. Atau abang tambah. Tapi betul lah kan, kita semua orang beriman kan. Jadi dia orang pun baliklah, berjalanlah daripada pantai Morib menghala ke negeri Perak. Sampai dekat negeri Perak, dia orang pun berpecahlah ke rumah masing-masing. Sebenarnya Suria dengan Kak Ati ni bukanlah daripada company yang sama, tapi dari negeri yang sama, company yang berlainan. Dengan kata lain, dia bukan semudah-mudahnya untuk jumpa. Okey. Jadi bila dah balik rumah, barulah Suria ni cerita pada keluarga dia apa yang dia alami pada 2 malam berturut-turut. Ceritanya, pada malam pertama, selepas dia dengar budak yang kerasukan tu menjerit, waktu mula-mula awal tidur, dia okey je. Tengah-tengah budak tu menjerit, tiba-tiba pintu sliding door yang ada dekat dalam bilik mereka tu digegarkan sekuat-kuatnya, menyebabkan Suria dengan budak bilik dia tak boleh tidur. Dia punya, mula-mula mereka ingatkan angin. Biasalah tepi pantai, mestilah ada angin yang kuat, yang sempoi-sempoi, apalah jenis angin yang meniup ke arah bilik mereka kan. Sebab tempat mereka tidur ni memang menghadap pantai, tapi dia punya gegaran tu macam seolah-olah ada orang yang cuba ketuk daripada luar nak masuk ke dalam. Sempat juga mereka ni tak berani nak tidur berdua. Maksudnya tak berani nak tidur katil yang berbeza. Mereka akhirnya tidur di katil yang sama. Sebab takut dengan bunyi gegaran yang kuat datangnya daripada sliding door tu tadi. Dan bila sliding door tu berhenti, barulah orang-orang yang menjerit, 2 orang perempuan daripada arah yang berbeza tu kan, yang kena kerasukan daripada pantai tu, barulah dia berhenti menjerit. Dengan kata lain, mungkin ada kaitan benda yang mengganggu mereka pada waktu tu, pada malam tu, yang menggenggar sliding door adalah kaitannya dengan budak-budak yang dirasuk tu. Mungkin benda yang sama atau saudara mara. Jadi diorang ni sebenarnya simpan sebab tak nak bocor rahsia. Diorang masih nak tahu apa kaitannya dengan Kak Ati. Gerak hati memang ada kaitannya dengan Kak Ati. Okey, malam kedua diorang kena ganggu juga dengan gangguan yang memang sedikit kurang tapi tetap juga menakutkan. Sewaktu mereka nak tidur, tiba-tiba nampak ada seseorang yang berdiri dekat luar sliding door. Ada balcony, luar sliding door tu ada balcony. Tapi ada orang berdiri dekat balcony, menyebabkan mereka berdua ni kecut perut nak tidur. Tapi mereka tetap juga mohon kepada Allah Ta'ala supaya mereka dapat berehat sebab besok pagi mereka nak balik. Jadi walaupun benda tu ada berdiri dekat depan sliding door, mereka bertahan untuk tidur di bilik yang sama tanpa keluar daripada bilik, sebabnya mereka tak nak nanti apa yang terjadi pada mereka diketahui oleh orang lain, terutama untuk Kak Ati. Dia orang tak nak Kak Ati tahu. Jadi pada malam pertama diganggu dengan bunyi sliding door yang bergegar-gegar. Yang kedua, ada seseorang, macam seorang perempuan dah, yang berdiri dekat luar sliding door pada malam yang kedua. Dan mereka bertidur dengan berselubung satu badan untuk mengelakkan mereka ni jadi ketakutan. Jadi bila sampai dekat Perak, semuanya dah selesai dan dia pun dah menjalani hidup macam biasa. Pada satu hari, dia dapat panggilan daripada Kak Ati. Kak Ati telefon. Kak Ati mula-mula okeylah, tanya khabar, segala macam semua. Apa benda lah.
Lepas tu Kak Ati pun tanya, betul ke malam pertama dengan malam kedua kamu semua ni, yang lain-lain ni tidur dalam keadaan yang baik? Jadi Suria tanya, kenapa akak tanya saya? Cuba akak tanya-tanya yang lain. Dia kata, akak dah tanya yang lain, tapi yang lain tu kata tak nak beritahu. Dia orang senyap, dia kata tak nak beritahu, dan akak pun macam ada mencari-carilah siapa yang boleh akak bertanya. Dan akak bertanya dengan Suria sebab akak nak tahu, betul ke Suria tidur dalam 2 malam ni, betul tidurnya, tenang. Lepas tu Suria buka cerita, Kak, sebenarnya 2 malam kami tak boleh tidur tenang, Kak. Dia kata, yang malam pertama, kita orang punya sliding door yang ada dekat dalam bilik bergegar-gegar, Kak, macam diketuk daripada luar. Pada waktu tu Kak Ati terus minta maaf sangat-sangat, Suria, akak minta maaf dengan apa yang terjadi. Cuba Suria cerita sambung lagi. Lepas benda tu bergegar-gegar, Kak, bunyi orang menjerit-jerit daripada level-level yang lain. Yang budak India dengan budak Melayu tu kerasukan. Akak dengar tak? Dia kata, akak dengar. Itulah akak pun nak minta maaf sangat-sangat. Akak rasa macam bersalah, walaupun 2 orang budak tu daripada cawangan lain, negeri Johor punya cawangan, negeri Pahang punya cawangan, tapi akak rasa bersalah sangat-sangat. Okey, dia kata malam kedua, Kak, kita orang pula tidur, kita orang diganggu dengan seseorang yang berdiri dekat luar sliding door, Kak. Habis, Kak, kita orang tidur dalam selimut selubung, Kak, berpeluh pun berpeluh lah, Kak. Kita orang ni tak kira apa, dah ketakutan punya pasal, Kak. Berdoa lah kita orang, Kak, sampailah subuh mujurlah kita orang dapat tidur. Sebab itu akak tengok esok pagi ni kita orang menguap-nguap, Kak, ngantuk. Lepas tu pada waktu tu Kak Ati cakap, itulah akak pun perasan juga, kamu dua-dua ni tidurnya macam tak lena. Jadi akak rasa bersalah sangat dengan apa-apa yang terjadi. Akak minta maaf sangat-sangat. Habis je Kak Ati cakap macam tu, Suria pun tanya. Giliran Suria tanya, Kak, daripada malam pertama akak dah minta maaf kat kita orang, naik malam kedua pun minta maaf juga. Sebenarnya apa yang menyebabkan akak ni nak minta maaf kat kita orang ni, gitu. Jadi pada waktu tu barulah Kak Ati buka cerita. Sebenarnya tempat yang kita duduk tu memang tempat yang keras. Dia adalah tempat penghuni makhluk-makhluk alam sebelah yang datangnya daripada laut. Jadi kata Suria, macam mana akak tahu? Akak tak tahu macam mana nak cerita, tapi itulah kelebihan yang ada pada kakak, dia kata. Dan sebenarnya akak ni ada penjaga. Wah, pada waktu tu Suria kata dia dah faham kenapa semua ni terjadi, terutama apa yang dialami pada 2 malam mereka duduk dekat situ. Semuanya terkait dengan akak sebab Kak Ati ada penjaga. Kak akak ni pun mula cerita. Akak kata pada malam pertama dengan malam kedua, memang dia kalau sebelum tidur dia akan baca novel, okey. Dan sewaktu malam pertama dia baca novel, ada benda hitam melintas-lintas dekat depan dia. Dia buat tak tahu je, dia kata. Dan malam kedua, waktu tu dia tengah baca novel sebelum tidur, dia tengah baca, tiba-tiba benda tu menerpa ke arah muka dia sampaikan dia punya terkejut. Novel dia hampir-hampir dia lemparkan kepada makhluk tu. Dan selepas bertenang dia boleh duduk balik, terus dia tidur, dia kata. Jadi 2 malam dia diganggu, dan dia tahu gangguan tu datang daripada dia sebab dia ni ada pendamping, dia kata. Jadi pada waktu tu Kak Suria tanya, apa, cuba Kak cerita pendamping tu apa kaitannya dengan makhluk yang ada dekat situ? Akak ni diberi pendamping daripada keluarga, dan pendamping akak ni memang tak buat apa-apa pun. Dia hanya duduk menjaga akak, dan dia ni tak ada memberikan kesan apa kepada kehidupan akak. Mungkin disebabkan akak ni ada pendamping dan akak datang ke tempat benda yang memang kepunyaan makhluk alam sebelah. Resort tempat kita pergi tu kan memang dah lama terbengkalai. Jadi bila akak masuk dekat situ, makhluk-makhluk yang ada yang kat situ terkesan dengan kehadiran akak sebab akak bawa sesuatu daripada alam sebelah yang bukan berasal daripada situ. Macam bawa masuk benda lain lah, benda asing lain. Menyebabkan makhluk-makhluk kat situ rasa marah. Jadi sebab itu malam pertama akak dah minta maaf. Akak dah tergerak ni sejak daripada melangkah masuk dekat kawasan resort ni. Akak tahu, nak tahu tak, dia kata sebenarnya dekat pantai dengan rumah kosong, bangunan kosong yang diberitahu oleh pihak pengurusan, itulah tempat mereka punya rumah. Tempat mereka bermain-main kat pantai, tidurnya dekat kawasan kosong tu. Dan bila akak masuk bawa benda lain, mereka jadi marah. Akak dah rasa dah. Sebab itu sebelum apa-apa akak dah minta maaf dulu, siap-siap, takut nanti kamu menyalahkan akak, dia kata. Jadi terjawablah segalanya. Rupanya tempat tu memang menakutkan, tapi kalau kita tak langgar pantang, iaitu kita tak pergi ke bangunan kosong dan juga dekat pantai, kita tak akan kena ganggu. Cuma special ni ialah
dalam rumah yang ditinggali oleh Suria ada Kak Ati, yang mana Kak Ati itu pembawa saka daripada luar negara. Salah, saka daripada rumah. Jadi dia menyebabkan tempat tu macam terganggulah keamanannya, alam sebelahnya, terjawablah segalanya. Jadi sejak daripada tu kata Suria, kalau pergi ke mana-mana, kalau ada kawan-kawan yang ramai-ramai, sebaik saudara mara ke kawan-kawan ke ramai-ramai pergi tempat yang kita tak tahu, Suria beritahu siap-siap. Dia kata kalau ada siapa-siapa yang bela-bela, yang ada pendamping-pendamping ni, beritahu siap-siap tahu, supaya kami ni boleh bersedia baca ruqyah ke apa, tak adalah kita kena teruk sangat. Terutama kalau majlis tu ada anak-anak kecil yang mereka bawa. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Cerita hari ini lebih santai sebab satu pengalaman yang boleh memberikan iktibar, pengajaran kepada kita. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Zuraida, nak mohon dibuat ucapan ulang tahun kepada abang ni yang nombor 2, iaitu Muhammad Nazri Zainuddin ataupun dipanggil Qori, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 27 hari bulan 4 yang sudah, dengan ucapan semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki ibarat mengalirnya air zam-zam. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari lahir buat abangku yang kedua. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Mas Nisa. Dia nak sampaikan ucapan tahniah untuk kakaknya dan suaminya, supaya ucapan ini boleh dijadikan kenangan. Ucapannya berbunyi, tahniah Along iaitu Nur Mas Akidah dan juga Abang Long Ahmad Syukri rasminya dapat beli rumah baru projek kerajaan negeri. Lepas tu masuk pula dalam berita media Pahang. Famous sekampung. Semoga dipermudahkan urusan rumah masuk rumah baru dan rezeki dapat baby pula lepas ni. Amin ya rabbal alamin. Tahniah untuk Along dan suami Abang Long. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Jaihan Muhammad Yusof. Dia kata mohon dihadiahkan Al-Fatihah untuk sahabatnya, iaitu Muhammad Azmi bin Akil atau lebih dikenali dengan nama Temek, yang telah meninggal dunia pada 30 hari bulan 4 kerana serangan jantung. Arwah seorang yang baik dan sentiasa menjaga silaturahim. Harap dapat didoakan semoga almarhum sahabat saya ini dilindungi dari azab kubur, terhindar dari api neraka, diterima segala amal jariah semasa hidupnya, ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemergiannya satu kehilangan yang besar buat saya, katanya Jaihan Muhammad Yusof. Marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum Muhammad Azmi bin Akil ataupun Temek. Semoga tenang rohnya di sana. Amin. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Muhammad Syakir Fikri bin Azman. Ucapan yang berbunyi, mohon doa untuk saya daripada ahli keluarga besar JSPL. Dia kata, saya menghadapi penyakit thalassemia major yang sentiasa perlukan rawatan transfusion darah setiap bulan sejak kecil sehingga umur dah hampir 30. Minta doa daripada ahli keluarga besar JSPL, semoga saya dipanjangkan umur dan dapat bertemu jodoh dan menerima saya seadanya. Saya doakan juga semoga ahli keluarga besar JSPL diberikan kesihatan dan rezeki yang baik. InsyaAllah, marilah kita sama-sama doa dan aminkan semoga ahli keluarga besar kita iaitu Muhammad Syakir Fikri bin Azman diberikan kesihatan yang baik dan dapat bertemu jodoh. Amin. Kalau boleh diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Komaria Abdul Rahman dan suaminya iaitu Sofian Omar. Mohon doa daripada ahli keluarga besar JSPL. Semoga kami, dia kata, suami isteri dipermudahkan urusan dan dilancarkan rezeki. InsyaAllah kita doakan. Aminkan. Semoga Puan Komaria Abdul Rahman dan suami dia Encik Sofian Omar dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini, pihak JSPL nak mengucapkan selamat hari lahir buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL iaitu
Tina, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 4 hari bulan 5, dengan ucapan selamat hari lahir Tina, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan ceria-ceria selalu. Selamat hari lahir sekali lagi buat Tina. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Wan. Ucapannya berbunyi, nama saya Wan dari Sabah. Setiap malam saya selalu dengarkan cerita Abang Jo. Saya mohon doa daripada semua ahli keluarga bersaja SPL untuk adik perempuan saya, iaitu Khairunisa Hazikah Robin, yang baru-baru ini ada interview kerja. Jadi mohonlah semoga dapatlah kerjanya, dimurahkan rezekinya untuk adik saya. InsyaAllah kita doakan semoga Khairunisa Hazikah Robin dapat pekerjaan ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Hafizi Mu'id. Ucapannya berbentuk mohon doa daripada keluarga besar JSPL. Katanya anak buahnya yang bernama Aisyah binti Arif masih lagi diwat akibat daripada sawan. Moga lekas sembuh dan dapat pulang. Katanya sudah 2 minggu berada di wad. Marilah kita sama-sama doakan semoga Aisyah binti Arif cepat sembuh seperti sedia kala dan dapat pulang ke rumah beraktiviti seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Jadi sebelum tu, kalau ada yang dengar sampai ujung, dia akan dengar. Abang hari tu baca satu komen yang kata, Bang Jo, kalau boleh ada cerita-cerita yang hantu lucu macam cerita hari tu, cerita yang baca lagu Selimut Putih tu, kalau ada tolong Abang Jo sampaikan. Doa dia dikabulkan Allah Ta'ala. Abang dapat satu email, abang baca email tu, dan bila abang baca, sepanjang malam abang berhenti, tak berhenti menangis. Menangis je, sampai sekarang abang tak boleh ingat kan. Nanti abang sampaikan besok punya cerita. Teringat pun abang dah tergelak dah. Menangis, abang baca ni menangis ni. ini ujung-ujung ni, ada yang dengar-dengar, tak dengar tak apalah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.